Nak jumpa ikan bakar pakai arang susah dah sekarang. Dari sini dah bau dah. Ni gemuk macam saya ni. Saya punya isi punya lemak. Dia punya ikan lompat-lompat lah. Barulah betul nak makan ikan bakar dekat tepi muara macam ni. Ni dekat alai ni aku nak tunjuk kau. Ikan bakar segar Haji Musa ni. Antara pot yang kau kena datang. Ini memang rare. Siput sedut dia masak fresh-fresh untuk kau. Udang laut, macam-macam jenis ikan boleh pilih. Kerang dia, sotong semua besar-besar kat sini. Ini baru real ikan bakar. Dia bakar pakai arang bang. Ni Kak Lin, owner kedai, anak Haji Musa. Tentang kualiti makanan dia kau jangan risau. Kat sini ramai yang puas hati. Ini menu yang ada depan mata aku hari ni. Untuk makan 6 orang. Set RM145. Kalau nak lagi banyak untuk makan 6, 7 orang, 8 orang, kau ambil je set RM230. Itu pun dia dah potong dah. Memang jimat kalau makan kat sini. Asam pedas siakap yang ada ni, aku ambil seko je. Boleh potong 2 ikan siakap tu. Kau nak masak sambal 1, kau nak masak asam pedas 1 pun boleh. Tu kalau sotong, aku goreng tepung lah. Kau nak masak sambal boleh, tak ada masalah kat sini. Untuk udang pula, yang besar-besar kat situ, kita masak udang goreng butter. Telur dadar, 2 pinggan macam ni. 1 pinggan boleh makan 4 orang. Kau nak kangkung ke, kau nak kailan ke, kau pilih je. Aku pilih kangkung. Untuk nasi, dia datang 6 pinggan untuk kau lah, untuk set yang ni. Tapi orang Melaka, dia makan dengan nasi lemak. Semua set-set yang dalam ni semua kau tak payah order air dah. Dia dah bagi 1 jug air. Makan panas-panas, asam pedas, nala. Kalau kau nak rasa nikmat dia tu kan macam orang Melaka, kau makan dengan nasi lemak. Kicap air asam ke kicap ke, dua-dua ngam. Kat sini best, kau boleh beli paste sambal kupang kerang dia. Paste asam pedas dia pun nala juga, boleh melecur lidah. Lepas ni nak makan ikan bakar, datang sini di Muara Alai Teluk Emas. Ikan bakar segar Haji Musa, Akbar Bahari. Abang dah sampai, korang bila lagi?